Hebatnya ikhlas. Benda yang paling seni, benda yang paling susah untuk diungkapkan, benda yang tiada makhluk tahu adalah ikhlas. Kadang kita nampak orang macam tak ikhlas, tak perlu hukum dia. Bukan tugas kamu untuk hukum orang ni ikhlas, orang ni tak ikhlas. Itu urusan Allah, dan Allah bagi tahu ikhlas itu satu rahsia daripada rahsiaku yang aku letakkan akan dia tu ikhlas. Allah ambil ikhlas, makhluk ni nama ikhlas, Allah ambil, Allah letakkan dalam hati orang yang Allah kasih. Antara tanda orang itu Allah kasih apabila dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya ikhlas. Untungnya orang ikhlas. Bila ikhlas, amal dia diterima oleh Allah. Sebab dia buat amal ibadat, kebaikan tu kerana Allah, maka Allah terima. Dan apabila dia ikhlas, bermaksud dia dikasihi dan disayangi oleh Allah.